Selamat sejahtera kepada semua. Saya Shubhashini. Hari ini kami ingin membincangkan tentang topik iaitu evolusi budaya makanan di Malaysia dari tradisi ke moden yang merupakan sebahagian daripada mata pelajaran penghayatan etika dan peradaban MPU 3183. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik utama seperti Melayu, Cina, India dan banyak lagi. Setiap kaum ini membawa bersama mereka warisan budaya dan tradisi makanan yang unik serta tersendiri. Namun, apa yang menarik ialah budaya di negara kita ini tidaklah kekal. Ia sentiasa berubah dan berkembang mengikut peredaran masa serta pengaruh persekitaran sekeliling. Kita boleh melihat perkembangan ini dengan jelas menerusi evolusi budaya makanan di mana pelbagai cita rasa dan resepi daripada semua kaum telah bercampur baur dan digabungkan menjadi sesuatu yang baharu yang menjadi identiti makanan Malaysia. Untuk memahami perkara ini dengan lebih mendalam, mari kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan evolusi budaya. Menurut sarjana seperti Edward B. Taylor dan Anthony Giddens, evolusi budaya bermaksud perubahan cara hidup masyarakat dari semasa ke semasa. Perubahan ini tidak berlaku secara tiba-tiba, sebaliknya ia berlaku secara berperingkat dan berterusan. Ia dipengaruhi oleh dua jenis faktor utama, faktor dalaman serta faktor luaran. Faktor dalaman termaksudlah tradisi yang diwarisi dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Manakala faktor luaran pula meliputi perkembangan teknologi, proses globalisasi serta kemasukan budaya luar dari negara lain. Kesemua faktor ini telah mempengaruhi cara kita menyajikan dan menikmati makanan daripada resepi tradisi yang diwarisi turun-temurun sehinggalah kepada penyesuaian dengan gaya hidup moden. Makanan di Malaysia terus berkembang sambil tetap mengekalkan ciri-ciri asalnya. Inilah yang menjadikan budaya makanan kita begitu kaya, unik dan istimewa di mata dunia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang contoh perubahan budaya makanan di Malaysia. Perubahan ini dapat dilihat melalui evolusi makanan tradisional kepada versi moden yang lebih sesuai dengan gaya hidup masyarakat masa kini. Sebagai contoh, nasi lemak yang dahulu dibungkus dengan daun pisang, kini telah diubah menjadi versi moden seperti nasi lemak burger dan makanan segera. Selain itu, roti canai yang biasanya dibuat segar di kedai mama kini boleh dapat dalam bentuk frozen atau segera untuk memudahkan penyediaan. Kita juga dapat melihat kemunculan makanan fusion seperti cheese naan dan nasi lemak burger yang menggabungkan elemen budaya berbeza. Hal ini menunjukkan bahawa budaya makanan sentiasa berubah mengikut perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh globalisasi serta gaya hidup moden. Selain perubahan dari segi jenis makanan, cara penyediaan makanan juga telah mengalami perubahan yang ketara. Pada zaman dahulu, makanan dimasak menggunakan kayu api dan dilakukan secara manual yang mengambil masa lebih lama. Namun kini teknologi moden seperti dapur gas, mesin dan peralatan elektrik telah memudahkan proses penyediaan makanan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, media sosial seperti TikTok juga mempengaruhi trend makanan dalam masyarakat melalui penyebaran makanan viral dan cara memasak moden. Kesimpulannya, kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam budaya makanan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang faktor globalisasi dalam budaya makanan. Pertama, globalisasi menyebabkan penyebaran budaya antarabangsa seperti budaya Korea dan Barat. Kita dapat lihat bagaimana makanan Korea seperti kimchi serta makanan Barat seperti burger dan pizza semakin popular di negara kita. Ini berlaku kerana pengaruh media dan hiburan dari luar negara. Selain itu, kemasukan makanan antarabangsa juga mendorong trend makanan viral. Contohnya, makanan yang popular di luar negara boleh menjadi viral dengan cepat di Malaysia, seperti croffle atau dessert Korea. Ini menunjukkan bagaimana selera masyarakat dipengaruhi oleh trend global.
Seterusnya, faktor teknologi dan migrasi juga memainkan peranan penting. Aplikasi pengantaran seperti GrabFood dan Foodpanda memudahkan kita mendapatkan pelbagai jenis makanan dari seluruh dunia hanya dengan satu klik. Media sosial juga sangat mempengaruhi selera pengguna. Platform seperti TikTok dan Instagram membantu menyebarkan trend makanan dengan pantas. Akhir sekali, perpindahan penduduk atau migrasi menyebabkan percampuran budaya makanan. Apabila masyarakat dari pelbagai negara tinggal bersama, mereka berkongsi makanan dan mencipta variasi baru. Kesimpulannya, globalisasi telah mengubah cara kita memilih dan menikmati makanan melalui pengaruh budaya, teknologi dan pergerakan manusia. Terima kasih. Untuk bahagian ini, saya akan terangkan kes evolusi makanan di Malaysia. Pertama, kesan positif, makanan sebenarnya boleh mengeratkan perpaduan kaum kerana kita berkongsi pelbagai jenis makanan. Selain itu, masyarakat kini lebih terbuka mencuba makanan daripada budaya lain. Kita juga dapat lihat wujudnya makanan fusion yang menggabungkan pelbagai budaya di Malaysia. Evolusi makanan ini turut membantu ekonomi dan membuka peluang pekerjaan. Dan juga Malaysia dikenali sebagai syurga makanan dan menarik pelancongan. Namun begitu terdapat juga kesan negatif. Antaranya, makanan tradisional semakin hilang keasilan, generasi muda juga kurang mengenali makanan warisan. Selain itu, ramai lebih memilih makanan moden dan segera. Rasa asli makanan sebagai semakin berkurang dan terdapat isu halal kebersihan. Sebagai kesimpulan kita, perlu mengekalkan makanan tradisional supaya tidak hilang di telah zaman. Hai, saya Zaidi. Seterusnya, saya akan membentangkan beberapa cadangan untuk memelihara keaslian makanan tradisional yang ada dekat Malaysia. Cadangan pertama saya adalah melalui pendidikan awal di sekolah. Pendedahan kepada makanan tradisional perlu dimulakan sejak kecil lagi. Contohnya melalui subjek-subjek ataupun aktiviti memasak ataupun program khas yang dilaksanakan di sekolah. Ini penting supaya generasi muda mengenali identiti makanan warisan dan tidak melupakannya. Cadangan kedua saya pula ialah melalui promosi di media sosial. Pada masa kini, platform seperti TikTok, Instagram dan YouTube boleh digunakan untuk memperkenalkan makanan tradisional dengan cara yang lebih menarik. Contohnya melalui video pendek di YouTube dengan cara membuat resepi mudah ataupun kisah di sebalik sesuatu hidangan. Selain itu, penganjuran festival dan program makanan tradisional juga sangat penting. Festival seperti Pesta Makanan Tradisional Malaysia dapat menarik minat masyarakat serta pelancong untuk mengenali dan mencuba makanan warisan pelbagai kaum. Akhir sekali, kita perlu mendokumentasikan resepi asli ini. Resepi turun-temurun perlu direkodkan sama ada dalam bentuk buku, video atau arsip digital supaya tidak hilang di telan zaman agar boleh diwarisi oleh generasi yang akan datang. Kesimpulannya, usaha pemeliharaan ini memerlukan kerjasama semua pihak agar warisan makanan tradisional terus kekal dan dihargai. Sebagai refleksi, kami menyedari bahawa evolusi budaya makanan di Malaysia bukan sahaja menunjukkan perubahan zaman tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat pelbagai etnik dapat hidup dalam harmoni melalui perkongsian budaya. Namun begitu, dalam arus permodenan terdapat risiko keaslian makanan tradisional semakin terhakis jika tidak dipelihara dengan baik. Kesimpulannya, evolusi makanan di Malaysia mencerminkan perpaduan dan kepelbagaian masyarakat yang membawa banyak manfaat. Namun usaha berterusan perlu dilakukan untuk memelihara keaslian makanan tradisional agar warisan ini kekal dihargai oleh generasi yang akan datang. Akhir kata, diharapkan semua pihak dapat memainkan peranan dalam menghargai dan memelihara warisan makanan tradisional negara. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.